Orang Islam terpaksa gantung babi dalam rumah dekat Sepanyol dulu sebab tak mau kena bunuh. Suatu hari lepas Ratu Isabella take over Spain dari kerajaan Islam Andalus, dia minta Pope waktu tu sign decree untuk dia boleh buru mana-mana orang Islam dan Yahudi under undang-undang Hirsi. Hirsi ni boleh ada sebab dia buat undang-undang yang orang Yahudi dan Islam wajib convert jadi Kristian Katolik. So sama ada dua je, either hang murtad masuk Katolik atau hang keluar pada Sepanyol. Kalau ketegak juga, tangkap, seksa, to the extent hukuman dia kena bakar hidup-hidup. Jadi ada ramai lah orang Yahudi dan Islam yang mengaku kata dah convert Kristian, tapi sebenarnya mereka sembunyi-sembunyi duk puasa, solat dan baca Quran. So Hirsi ni, geng ni, dari ritual-ritual masyarakat ni nak check geng ni bohong ke tak adalah dengan suruh mereka makan babi. Saya ingat dulu bila ustaz-ustaz cerita pasal semua orang Islam kena halau dari Sepanyol ni, dia buat dalam setahun dua je. Rupanya benda ni jadi dalam masa 350 tahun dari hari pertama Ratu Isabella naik jadi Queen tahun 1478 sampailah tahun 1838. Lama amat. Ratu Isabella II yang decide untuk stop semua ni sebab benda ni, kalau hampa nak baca lagi detail lah pasal benda ni, dia panggil Spain Inquisition. Dia buatkan Spain jadi makin mundur dari negara-negara jiran Eropah dia yang makin maju. Tapi sebenarnya waktu tu kalau hang murtad dan makan babi pun hang tak selamat juga. Sebab kalau ada orang report kata hang sebenarnya bohong hanya sebab hang masak guna minyak zaitun dan bukan lemak babi, hang kena tangkap dan kena seksa dan dibunuh sama je. Macam ASA lah lebih kurang. Tangkap, seksa dulu baru sembang betul ke tak. SB gereja ni dia akan tengok cara makan. Kalau hang makan sambil duduk bersila, bau babi pun hang tutup hidung, atau dia pun saja ajak hang makan tengah hari waktu bulan puasa, hang reject. Kira hang bohong lah kata hang convert ke Kristian. So bila jadi macam ni, geng-geng yang tak mau convert atau dah palsukan kemurtadan dia nak elakkan tu, dia gantung daging babi dalam rumah dekat tingkap bagi orang nampak. Sebab semua sedia maklum orang Islam dengan Yahudi je yang tak makan babi. Jadi gantung babi ni dia macam camouflage dari pokok SB yang menyamak sebagai tetamu tak diundang ni. Tahu kata hang masih lagi mengamalkan agama Islam hang. Dan ada juga yang lagi ekstrim, belah babi terus depan rumah. Cuma dah tercakap pasal daging babi ni. Babi rupanya dia ada versi wagyu macam lembu juga. Marble, cream of the cream of a babi. Belah dia payah nak mati sebab dia tak duduk dalam kandang. Main diet dia kacang ekon yang tumbuh dari bulan Oktober sampai Mac setiap tahun je. Kacang ekon ni kacang yang tupai dalam Ice Age duk ligan tu. Dia pun siap ada body nama Protected Designation of Origin, PDO, yang memang kerja monitor genetik babi ni untuk pastikan DNA dia 100% tulen dari tok nenek babi yang sama beratus tahun dulu sampai sekarang. Kot saat kita campur dengan DNA babi Bukit Tagar ke, dia pun tak mau. Nama dia Pata Negra, babi premium yang hanya hidup di kawasan semenanjung Iberia, Sepanyol. So mungkin hasil sebab ramai sangat belah babi beratus tahun sampai dia pun boleh jadi expert bab babi. Sebab Spain juga antara negara Eropah paling banyak makan babi. Setahun average makan 57 kg. Compare dengan Malaysia makan 7 kilo ya setahun. Cuma parti-parti dahsyat agak ya tak. Sepanyol dari negara Islam antara yang tertua dan termaju jadi negara pemakan babi tertegar dan pembela babi termaju. So cerita ni saya jumpa dalam buku ni. Dari sejarah macam mana orang ada start idea untuk belah babi dalam kandang, sampai ke kenapa babi mandi dalam lumpur, sampailah ke macam mana babi boleh jadi alat propaganda politik. Semua ada dalam ni.